Pagi ni kita baca bab ikhlas menyempurnakan perintah Allah semata-mata untuk mendapatkan keredaannya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang daripada kalangan umat sebelum kamu telah keluar bersafar. Mereka berjalan dan berjalan sehingga waktu telah malam. Maka untuk bermalam mereka telah masuk ke dalam sebuah gua. Semasa bermalam, di situ satu batu besar dari bukit telah jatuh lalu menutup pintu gua tersebut. Mereka berkata bahawa perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada batu besar ini hanyalah berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal-amal kita yang soleh. Lantaran itu setiap orang daripada mereka telah berdoa dengan perantaraan amal-amal soleh masing-masing. Salah seorang daripada mereka berkata, ya Allah, Engkau tahu bahawa kedua ibu bapa saya sangat tua. Saya mesti memberi minum susu kepada mereka berdua dahulu sebelum ahli keluarga saya dan hamba sahaya saya. Pada satu hari saya telah keluar pergi jauh kerana mencari sesuatu. Apabila saya pulang, kedua-dua mereka telah pun tidur. Walaupun demikian saya memerah susu waktu petang untuk mereka dan membawa mangkuk yang berisi susu pada mereka. Dan saya mendapati kedua-dua mereka pada masa itu masih tidur. Saya tidak sampai hati untuk membangunkan mereka, dan saya juga tidak tergamak untuk berminum kepada ahli keluarga dan hamba-hamba sahaya sebelum mereka. Saya telah memegang mangkuk susu sambil berdiri hampir dengan kepala mereka, menunggu mereka bangun. Sehinggalah terbitnya fajar, barulah mereka bangun dan saya pun memberi mereka susu kepada mereka. Pada masa itu barulah mereka minum susu waktu petang mereka. Ya Allah, sekiranya saya melakukan amal ini semata-mata untuk mendapatkan keredaan-Mu, maka selamatkanlah kami daripada musibah yang menimpa kami akibat batu besar ini. Hasil daripada doa itu, batu besar tersebut telah berganjak sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar. Nabi SAW bersabda lagi, orang kedua pula berdoa, ya Allah, saya mempunyai seorang sepupu perempuan yang sangat saya sukai. Pada satu ketika saya telah mencuba untuk melepaskan tuntutan nafsu saya dengannya, tetapi dia tidak bersedia, sehinggalah pada satu masa keadaan kemarau yang bersangatan telah memaksanya datang kepada saya. Saya telah memberi kepadanya 120 dinar dengan syarat dia bertemu saya secara sembunyi, dan dia telah bersedia. Apabila saya dapat menguasainya dan hampir saja menunaikan tuntutan syahwat saya dengannya, dia berkata, tidak halal bagi kamu memecahkan mohon tanpa haknya, iaitu menodainya. Mendengarkan kata-kata itu, saya tidak jadi menyempurnakan niat saya yang buruk, dan saya telah menjauhkan diri daripadanya, sedangkan dia adalah orang yang paling saya sukai, dan saya juga telah meninggalkan dinar-dinar yang telah saya berikan kepadanya.